selepas membuat laporan polis terhadap YB Segambut untuk membayar Lim Eng, beliau masih lagi enggan dan amat berdegil untuk membayar, dan malahan beliau sebagai seorang ahli parlimen dan seorang pengamal undang-undang yang diiktiraf, yang dilaung-laungkan kononnya DAP menjuangkan keadilan, di mana beliau langsung tidak mempedulikan ataupun tidak langsung mendengar arahan mahkamah untuk membayar balik ganti rugi 25,000. Tapi tujuan kami di sini ialah untuk membukti, untuk memberitahu kepada rakyat yang jika undang-undang sebegini pun tidak boleh dihormati, belum lagi jadi kerajaan, apa yang akan berlaku kalau DAP menjadi kerajaan pemerintah. So saya rasa tiada keadilan untuk rakyat lagi dah. Kalau rakyat sebegini dianiaya, kalau rakyat sebegini ditipu. Jadi bila arahan mahkamah diingkar begitu cara, langsung tidak dihormati. Jadi bagaimana lagi rakyat nak yakin dengan DAP? Bagaimana mereka nak jadi pemerintah? Dan salinan ini kita akan hantar kepada majlis peguam untuk minta mereka batalkan lesen mempraktik peguam Lim Eng, dan kami akan hantar satu salinan kepada SPR untuk memberitahu kebiadaban ahli parlimen tersebut. Ahli parlimen ini tak boleh jadi MP. Ini telah mencemarkan nama baik mahkamah, nama baik undang-undang. Bekas ahli DAP, mana nak pergi lagi? Itulah tujuan kami di sini hari ini. Kita minta keadilan lah. Tolonglah sebagai pengamal undang-undang, dia kena profesional. Dia kena bagi contoh yang terbaik. Kalau dia tak boleh bagi contoh lagi, siapa lagi nak bagi contoh? Jadi kita akan membawa benda ni kepada pihak yang tertinggi, dan kita akan hantar salinan kepada semua mahkamah, hakim-hakim tertinggi, agar kita akan dapat keadilan. Ini bukan untuk beliau untung. Beliau kena bayar balik kepada peguam yang beliau ambil lantik. Sebab setiap peguam adalah duit. So kesian sekarang peguam tu pula kejar Yap Kuan Weng bila nak bayar. Ini 27,000 ni bukan untuk dia, untuk bayar balik khidmat peguam. Itu aja. Mahkamah cakap dalam 1 minggu, 1 bulan dia mesti mau bayar ini wang. Tapi sampai sekarang 3 bulan dia langsung tak mau jawab, tak mau bayar. Saya pun banyak kasihan dengan dia. Dia satu YB Segambut, dia satu DAP punya leader, dia satu lawyer. Dia tak ada hormati mahkamah. Macam mana boleh jadi kerja ni mentang? Ni saya minta kalau dia ikut undang, kalau dia lagi satu MB, kalau dia lagi satu lawyer, dia mesti mau bayar ini 27,000 immediately, as fast as possible. Kalau dia tak bayar lagi, kita lagi angkat tindakan, pergi Park House, pergi MSCC, pergi DAP punya head office, lagi pergi parlimen.